kali ni kita dah keluar pukul 3 petang waktu England. Hari kedua kita nak keluar. Saya pun tak tahu lagi nak mana sebenarnya. Cuaca nak hujan macam aku cakap tadi, tapi memang sejuk. Dia 17 darjah Celsius tapi dia sejuk kat berangin kan. So kita dari sini naik train. Kita guna transport, public transport je. Kalau naik Grab, Uber, Bolt sebagainya, harga dia boleh tahan lah, keras. Muka pun kering sebab sejuk. Dah pakai macam-macam. So jomlah tengok. So the train sejuk weh. Tok tangan hancur. Tutup dah aircon tu. Tutup aircon jap. Tutup aircon jap, sejuk sangat. So kita dah sampai. Vans. Macam biasa ni tempat shopping. Tempat shopping, keluar-keluar sini je. Mango, jenama-jenama. Ketok taksi dia, comel kan. So IKEA kat sini. Keluar-keluar bertrain, keluar masuk IKEA. Kita nak gerak, nak shopping semua. So korang boleh tengok. Let's go. So kat sini ada one pound kitchen sebagainya. Tapi kita nak fokus ke Primark dulu, nak tengok barang Primark. So mall tu banyak lah sebenarnya barang kat situ. Tapi kita tengok dulu, cuci mata dulu kan. Mana yang terbaik kita ambil. So jom tengok. Let's go. I see the fire in your eyes. Don't let it fade, it's time to rise. The world is ours, no need to hide. Korang boleh nampak Primark. So dia dekat. Dah keluar. Tadi kena tegur dengan staff dia. You can't record. Sorry, the first time kan. So, tu je lah. So dah bye. Cakap-cakap lah ikut nafsu beli. Nampak satu pound. So settle. Kita beli barang untuk orang. Hadiah, fridge magnet and kitchen. Semua sekali 10 pound. It's okay. So itu je. Setakat ni kita dah beli. Diana. Comel. Punya sini pun ada beca. Ingat Melaka je. So 3 bag dah. Tak tahu berapa ratus lah ni. Oh, Harry Potter Hogwarts Express. Unstoppable, untamed. We're the dreamers, we're the ones who dare. Yeah. No limits, no change.
Diorang dah beli barang tadi. And dia dapat free. Tengok sekejap benda apa yang dapat free tadi. Pakcik tu bagi. Pakcik, uncle lah. Penjual tu bagi. Benda ni dalam 2 pound juga. Tapi dia bagi free sebab dia kata dia rindu anak dia. Nah, dia nah. Oh, luck kau baik dapat free. Bayi yang paling murah dekat UK setakat ni Evian lah. Kalau kat Malaysia lain lah cerita dia kan. Tapi dekat sini it's a wrap for today. Ciao guys, peace. Hari ni baru kita nak gerak hari ketiga. Kita nak jalan lagi. Mana lagi kita nak geledah. So tengoklah, let's go. Kita dah sampai Russell Square. Russell Square ni tak ada benda pun sebenarnya. Dia macam taman. Kalau kau pergi apa nama, dekat mana cakap taman lah, senang cerita dia taman. Untuk relax. Tengok, ada tu relax je, santai. Dia jual aiskrim, gelato, Italian. So ramai lah kat sini. Dari train ke sini adalah dalam 5 minit sampai pun sebenarnya. So ada air pancut. Ada maps dia. Map dia besar sebenarnya tak ni. Cuma kita tak mampu nak menerokai. Kaki pun dah tak larat dah sebenarnya. Dia baring santai-santai. Sekarang kita nak ke British Museum. Nak tengok sejarah-sejarah yang dia ambil tak adalah. Tengok balik sejarah-sejarah. So dalam ni, let's go. Budak-budak sekolah. Let's go. Kita masuk.
So ada zaman-zaman batu Fir'aun. Something new. Budak sekolah ramai lah datang ni. Oh, tengok kan ikutkan muka dia seram kan. Ya, tipak-tipak mahal ni. Oh. Ni apa ramai-ramai ni? Apa yang ramai-ramai? Oh, Rosetta Stone. Ada ayat-ayat ni. Kita boleh baca. Rosetta Stone. Sorry lah guys, tak sensor. But too small. But too small. Sejuk. Sejuk. Sorry guys, tak behave. Sorry. We're chasing stars, we're breaking rules. Our hearts are loud, we're no fools. Every moment we're in control. This is our time, this is our goal. Living now, living loud. Don't let the moment slip away somehow. We're here, we're free, we're strong. Living now and move along. The night is young, the beat is sweet. Let's dance beneath the city lights. No regrets, no looking back. We're right. So kita turun nak pergi ke Clock of London. Turun daripada southbound, naik train. Ada dua stop je daripada sini. 10 minit je daripada Tottenham. So kita ambil Northern Line. So kita nak balik. Dah ambil gambar, dah buat video. Kita nak balik ke West Station. Tadi kita dah keluar masuk tengok London Eye. Kita tengok semua dah tengok dah kan. So kita nak balik. Let's go. Dah penat dah, kaki dah sakit. Jom balik. Ui, ada orang kentut. Palung kentut. Ui, nak berak. Tu nak berak tu. Berak pada nenek tu. Habis lah masuk YouTube ah. Masuk YouTube ah. Kaki dah terasa ni. Kena balik. Hello guys, so hari ni hari keempat kita di London.
di London. So esok nak balik dah, InsyaAllah. Dalam petang kita balik. Malam waktu London, petang waktu Malaysia sampai, InsyaAllah 19 bulan sampai. And then hari ni kita nak pergi keluar pergi pasar, nak tengok apa ada lagi dekat London ni. So korang boleh tengok. So mana yang enjoy korang boleh tekan like, mana yang tak suka boleh tekan dislike. Yang penting jangan lupa subscribe. Penat lari tadi. Sejuk sekali. Bye bye. So kita gerak hari ni ke pasar Borobo. So kita baru nak keluar. Tengah tunggu diorang siap. Paling dah siap. Tengah tunggu Grab untuk 2 kereta sebab kita ada setengah orang dah sampai rasanya. First Uber dah sampai, 1 kereta. The first trip lah, diorang dulu, lepas tu baru kita, betul? Ya. Diorang dulu, so kita lambat sikit. Bukan lambat sikit lah, tak adalah lambat sikit tunggu Uber. Tunggu diorang dulu. So ni istana Buckingham. Kedua kat situ. Tengok. Diorang tukar guard. Yang ramai kat sini dekat istana. Duduk berapa orang? So salah timing kita pergi. Diorang punya tukar guard tu hari Isnin sampai Jumaat je. Hari ni hari Sabtu kita pergi. So tak ada rezeki nak dapat. Nak tengok yang diorang bertukar. Betul tak? Tak ada rezeki. Dia nak game part.
Heartbeat in the night, cold air pricks my skin, lost in fading light, darkness pulls me in. Mind's a haunted maze, tracing lines of pain. Hari ni ada Malaysia food, Malaysia street food, Malay Pelas. Alham. Nampak? I found it. So kita nak pergi tengok survey harga dekat tu. Korang tahu boleh makan, beli makan kan, berapa ringgit kan. So jom tengok. Oh, dia beli pen, diorang beli pen. Tak ada dalam ni, Malaysia tak ada dalam ni. So dalam 25 pound. Tak lebih. I don't make, but I buy from someone. Tapi antik lah orang kata. Oh dia tak ya. Cuma ada meeting ada ni. So barang-barang bandel dalam ni lah. Tapi harga dia jangan cerita lah. So ni tengok, dia punya barang-barang dalam ni banyak branded. Ada Bandai, ada Sunstar, ada Lambot, Mega Hot, semua macam-macam ada. Kalau nak beli barang semua kat luar. Nampak macam baju-baju branded kan. Dalam bawah daripada 10 pound ada. Kena pandai pilih. Malaysia. Oh, tu yang dia panggil aku tadi. So, kita dekat Malaysia punya kedai. So, kita kat Malaysia punya kedai. Kalau untuk Malaysia dia bagi free air. So, ini Malaysia. Same. Nasi goreng ada, spicy ada, sweet chicken sour ada. Tengok ni. I was 16, 17. Ramai gila manusia. Ni adalah barang-barang kalau nak beli. Jom. Mata kucing, rambutan, manggis, durian, manggis. Masalah tu.
Why you always in the mood? I'm acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Really, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? So I'm acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Sesak guys, sesak. 见到你，跨过了时间，终于再次见到你。可以什么都不做，就只是抱着你，牵着我的手，把一起飞到月亮去。你一直都是人群中闪耀的女孩，是我有生之年见过最漂亮的女孩。一直在艰辛等待着你会来，在下个转角和你撞了满怀。 Mana kali ni last day, kita tinggal Primark beli barang. Lepas tu kita tak dah balik hotel, kemas-kemas. Esok pagi gerak. £1.5 daripada 200 pound. Okay lah ni boleh beli air. So bye bye 117 for the last time. Tengah tunggu boat. Ini kita besar weh. Besar. So jom kita gerak ke airport. Let's go. Ni adalah pengakhiran cerita. Saya mengucapkan selamat tinggal kepada London. So bye bye. Nak balik dah. Sekarang waktu London pukul 7.30. Pukul 9 kan kita boarding gate. Kita masuk dalam. Flight dalam pukul 10. So bye bye to London. Ada rezeki jumpa lagi. So thank you for watching. Don't forget to like, subscribe and share this video. Ciao. Ciao dulu guys. Bye.